Shark skill dah tak relevan. Ke belakang ni memang kecoh lah pasal Beyblade UX21 ni. Rasanya aku kena cuba satu kalau macam tu. Okey, nampaknya aku dah tahu kenapa ya. Sebab kotak ni dia bukan lagi jenis yang random booster. Maka kalau korang beli satu kotak je pun, korang boleh dapat ke semua Beyblade yang berada kat dalam ni lah. Dalam ni ada 3 Beyblade. Kita ada Silver Wolf yang berwarna ungu. Cantik cat warna dia tu. Siap bawah ni boleh pusing-pusing lagi. Yang menggunakan ratchet 970 dengan R-beat yang jenis macam ni. Seterusnya kita ada Wyvern Hover yang berwarna hijau. Yang menggunakan ratchet 880 yang terbaru. Dia ada perisai kat tepi sini ya. Dan menggunakan B-beat yang jenis macam ni. Dan yang paling best sekali adalah Hell Scyther yang terbaru. Ini best sebab dia tidak mempunyai ratchet. Jadi masalah burst tu dah tak ada lah. Dan dia ada hybrid mode ya, iaitu normal mode di mana blade-nya berada di atas. Dan dia ada low blade mode ataupun saya suka panggil dia crush mode. Sebab blade-nya boleh ditolak ke bawah. Lebih rendah dari Shark Scale kalau kita bandingkan macam tu. Dan blade dia tu nampak ada double layer ya. Memang menarik. Dan dia pakai Zack beat yang jenis macam ni. Menarik juga kalau kita lawankan semua Beyblade ni dengan Shark Scale ya. Hell Scyther Low Blade Mode versus Shark Scale. 3, 2, 1, go shoot! Wyvern Hover versus Shark Scale Low Rush. 3, 2, 1, go shoot! Silver Wolf versus Shark Scale Low Rush. 3, 2, 1, go shoot! Okey, nampaknya kesemua Beyblade ni boleh kalahkan Shark Scale tutup mata je ya. Alright, jadi sampai di sini saja video kita. Kita jumpa lagi di video yang baru.